Yang dihormati penceramah kita IR Muhammad Nur Amil bin Muhammad Daril, merupakan pengarah eksekutif Lembaga Jurutera Malaysia, para jurutera, jurutera teknologi, ahli akademik, pelajar-pelajar dan hadirin sekalian. Saya Riza Azri bin Ramli selaku moderator pada pagi ini mengalu-alukan kehadiran semua ke program Bicara Jurutera 2025 yang bertajuk Hala 7 Lembaga Jurutera Malaysia, Memacu Kejuruteraan Masa Hadapan. Program ini diadakan sempena mesyuarat agung tahun MAE yang keempat dan kami amat berbesar hati menerima kehadiran lebih daripada 150 peserta dari seluruh negara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan pengenalan kepada penceramah kita pada pagi ini. Iaitu penceramah kita ialah IR Muhammad Nur Amil bin Muhammad Daril, pengarah eksekutif Lembaga Jurutera Malaysia, BEM. Beliau merupakan jurutera profesional berdaftar dengan BEM dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam pelbagai sektor kejuruteraan. Beliau memulakan kerjaya dalam industri pembuatan selama 10 tahun di Masyarakat Air Conditioning R&D Center Sdn Bhd dan Zanwal Sdn Bhd, khusus dalam pengeluaran transformer kuasa. Seterusnya beliau beralih ke bidang projek kejuruteraan dan penyelenggaraan dalam industri pelabuhan dan otomotif selama 10 tahun, termasuk di Westport Berhad, Puspakom Sdn Bhd, AAM dan VL Test Sdn Bhd. Beliau merupakan graduan kejuruteraan mekanikal dari Bradley University Amerika Syarikat dan memperolehi sarjana kejuruteraan pengurusan kejuruteraan dari UiTM. Hari ini beliau akan berkongsi pandangan strategik dan hala tuju terkini Lembaga Jurutera Malaysia dalam memperkasa profesion kejuruteraan negara, khususnya dalam memacu kejuruteraan masa hadapan di Malaysia. Dengan itu, majlis berbesar hati menjemput penceramah kita untuk memulakan ceramah. Okey, terima kasih Tuan Riza Azri. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pada tuan-tuan pada pagi ini, kerana juga saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk beri sedikit talk lah berkenaan dengan hala 7 Lembaga Jurutera Malaysia yang mungkin tidak asing lagi lah pada tuan-tuan perempuan. Mungkin hari ini saya akan sentuh agak detail sikit lah berkaitan dengan Lembaga Jurutera Malaysia secara spesifik ya. So bagi saya peluang untuk saya share saya punya presentation. So harap semua boleh lihat slide pertama saya ni. Boleh nampak? Ya. Boleh okey. Slide kedua ni sedikit pencerahan lah berkaitan dengan fungsi lembaga yang mungkin ramai dah tahu tapi mungkin ramai juga yang masih lagi tertanya-tanya lah. Secara tak langsungnya lembaga ni ditubuhkan di bawah Akta 138 Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Peranan dia agak banyak dalam Seksyen 4, tapi yang ni saya boleh rangkum ringkaskan. Ada 6, iaitu satunya kita daftar profesi kejuruteraan, keduanya kuasa diberi pada lembaga untuk kawal selia ethical engineering profession. Ketiganya kita diberi juga satu kuasa untuk menetapkan scale of fee ini yang selalu dibicarakan yang untuk orang berdaftar terutama jurutera, kenakan perkhidmatan especially untuk consultant firm. Keempat, lembaga juga boleh menjadi pemegang taruh stakeholder sekiranya ada contract dispute berkenaan dengan isu-isu pelantikan jurutera kedua yang so forth lah. Ini adalah salah satu kuasa diberi untuk buat sekiranya diperlukan. Promote learning ini berkenaan dengan CPD. Tuan-tuan perempuan pun tahu yang ada keperluan CPD bagi mereka yang hendak buat pembaharuan pendaftaran, especially PE, PPC, IOW. Dan last sekali, tentunya lembaga ni diberi kuasa di bawah MQA, Malaysia Qualification Agency, untuk buat kerja-kerja akreditasi program kejuruteraan di Malaysia, terutamanya ijazah sarjana muda dan juga diploma kejuruteraan.
So inilah bilangan pendaftaran setakat semalam yang saya rekodkan. Jumlah jurutersiswa masih lagi agak besar, 224,000 professional engineer yang aktif. Aktif ni maksudnya mereka yang maintain dia punya pendaftaran pembaharuan setiap tahun lah. Dan kita ada inspector of work hampir 7,000, engineering technologies 18,500 dan PEPC hampir 9,000 dan agriculture 30. Pada hari ini pun kita ada professional competency exam PCE yang dijalankan di Universiti Melaya, di Kuala Lumpur, di Kuching, bagi Sarawak dan juga Kota Kinabalu di Sabah. Bilangan calon pada tahun ini agak ramai, 500 lebih lah. Jadi bilangan orang berdaftar ni dah lebih kurang 268,000. In term of consultant firm yang telah berdaftar dengan lembaga lebih kurang 2,800. Walaupun sole prop ni banyak ramai, tapi dari segi yang aktif ni kebanyakan yang menjalankan kerja-kerja ada body corporate lah, partnership. Dan kita ada multidisciplinary. Ini adalah syarikat badan consultant firm yang dia digabungkan antara jurutera dengan arkitek ataupun quantity surveyor ataupun antara jurutera dengan arkitek saja pun boleh. Mereka set up company bawah multidisciplinary ECP. Okey, ini bilangan statistik. Jika kita lihat ni graduate engineer ni by disiplin, kita lihat masih lagi majority datang daripada mechanical. Electrical kedua, civil nombor 3 dan chemical. Kalau engineering technologies memang berat ramai kepada mechanical lah, sebab dia hands on engineering, practical oriented. Tapi kalau kita lihat daripada bilangan PE ni pula, dia agak terbalik kan. Civil yang paling ramai jika dibandingkan dengan mechanical ataupun electrical. Yang mana saya rasa mungkin perlu dilihat secara holistik jugalah. Kenapa bilangan PE mechanical agak berkurangan jika dibandingkan dengan graduate engineer. Tapi kita fahamlah, kita tahu bahawa bilangan ni disebabkan juga mungkin peranan jurutera dalam industri kejuruteraan agak berbeza lah jika dibandingkan dengan industri lain, contohnya manufacturing. So itu adalah cabaran daripada lembaga untuk make sure sama ada bilangan jurutera profesional ni memang meningkat, tapi mungkin dari segi disiplin tu tidak berapa secara seimbang seimbang dengan jumlah pendaftaran, terutamanya jurutersiswa dan juga professional engineer. Tapi bagi PPC ni kita tahulah majority memang civil, because itu adalah kalau dalam kerja-kerja consultation ni, kalau tengok borang G kan, majority yang kena sign off tu adalah civil kan. Jadi kita tak nafikan PPC ni memang ada driven dia daripada disiplin civil lah compared to mechanical electrical. So hasrat BM pada masa akan datang, kita nak meramaikan lagi PE ni di kalangan M&E lah kalau boleh kan. Sebabnya kita telah buat berbanyak engagement session, terutamanya dalam industri bukan construction seperti aviation, automotive, manufacturing kan, untuk memberitahu mereka bahawa mereka juga mempunyai laluan untuk jadi seorang jurutera profesional walaupun bukan dalam bidang construction. Okey. Macam chemical ni kita rasa masih lagi kekurangan sebab bilangan yang graduan pun kurang. Kalau tuan-tuan tengok kan, lebih kurang hampir separuh bilangan daripada jika dibandingkan dengan civil mechanical. Walau bagaimanapun chemical ni masih mereka banyak berkhidmat di industri oil and gas lah kebanyakan mereka. Okey, ini adalah disiplin-disiplin yang telah didaftarkan di bawah lembaga. Yang kita ada 4 main branch yang kita sudah tahulah, civil, mechanical, electrical, chemical, dan sub-sub disiplin di bawahnya. Dan juga saya rasa tuan-tuan perempuan pun dah familiar yang board juga telah mendaftar bidang bukan baru tapi ditukar nama. Sebelum ni kita daftar satu kelompok engineer di bawah general disiplin, dan kemudian kita dapati general ni mungkin tak berapa tepat, dan kami rasa ada keperluan kita daftar di bawah
satu lagi definisi lain iaitu integrated, yang juga diguna pakai di peringkat antarabangsa. So integrated ni juga getting popular untuk pengetahuan. Universiti awam yang mengeluarkan graduan integrated masa ni adalah Universiti Teknologi Petronas lah. Tapi mereka pun baru start first cohort pada bulan 9 tahun ni lah. So graduate lagi another 4 years lah. Kenapa mereka merujuk kepada so-called disiplin adalah disebabkan oleh keperluan industri. So kita kena faham kedokteran ni close related dengan industry requirement. So mungkin especially MNE ni agak mencabar, dia punya teknologi kuat disruptif punya teknologi. So ada keperluan di situ integrated dari segi mungkin engineering plus dengan environment plus dengan sedikit electrical, mechanical kan. So benda ni kita nampak juga maybe moving forward akan datang integrated ni mungkin satu disiplin yang penting dengan AI, dengan IT, dengan semua related to the software engineering tu may come into this particular discipline. So itu will be our challenge, and of course bagi BM ni kita pun nak juga tahu hala tuju integrated engineers ni macam mana, adakah mereka ni satu bidang yang akan berkembang pesat ataupun status quo lah. Bagi subdisiplin ni buat masa ni kami kalau boleh nak mengurangkan lagi, tetapi walau bagaimanapun masih kami lihat beberapa subdisiplin ni masih lagi wish to maintain that specific sub-branch lah. Contoh macam aerospace, dia prefer aerospace kan. Macam automotive, dia prefer automotive. Because some of the subdisiplin ni dia berkait rapat dengan authority, pihak berkuasa. Macam aerospace ni berkaitan dengan CAM kan, Civil Aviation Authority Malaysia kan. Dan bila automotive lah berkait rapat dengan JPJ kan. Kalau macam mining dah rapat dengan JMG kan, Jabatan Galian dan Mineral kan. So ada laluan keperluan tertentu dari segi pihak berkuasa lah. Atas sebab tersebut beberapa subdisiplin ni kita tidak collapse, kita tidak jumutkan. Civil kita dah jumutkan quite a lot. Dulu kita ada lebih 100 disiplin subdisiplin. Sekarang ni kita dah reduce total semua 30. Agak kurang alasan kami nak daftar mereka in the main branch supaya peluang pekerjaan ni agak besar, agak luas ataupun lagi tinggi lah. Contohnya kita tak nak lah mereka yang bergraduat dalam nuklear ni nak bekerja di bilang otomotif. Jadi satu kesukaran bagi dia sekiranya majikan lihat dia degree in nuklear, daftar dengan BM pun nuklear. So potensi untuk mendapat pekerjaan tak kurang. Tapi kalau dia bergraduat dalam universiti sebagai nuclear engineering tetapi daftar dengan lembaga under mechanical, mungkin dia ada peluang cerah untuk berdaftar sebagai bekerja di bidang-bidang yang tak kena-mena dengan nuklear lah. Itu adalah potensi yang kami cuba untuk so-called introduce supaya mereka boleh bekerja di bidang yang lain lah. Selain tu bidang-bidang ni mungkin ada berkait rapat dengan industri-industri yang mungkin tak popular buat masa ni, tapi kita rasa ada potensial lah. Contoh macam nuklear, kami telah berbincang dengan Jabatan Kerajaan. Mungkin nuklear ni akan jadi satu disiplin yang akan penting juga masa depan. Sekiranya Malaysia opt for nuklear sebagai alternatif power supply. Okey, ini berkaitan dengan pindaan ATA yang tahun lepas Datuk Paduka Jadi Kezrul kan ada buat sedikit perantangan berkaitan dengan cadangan pindaan. Buat masa ni cadangan pindaan ni masih lagi di peringkat kerajaan, iaitu di peringkat kabinet, dan kita perlukan bermasa beberapa waktu lagi lah untuk dapatkan maklum melas lain sebelum diluluskan secara dasar untuk dibawa ke parlimen bagi kelulusan parlimen. Secara umumnya kami merancanglah kalau boleh pindaan ni
dibawa ke parlimen pada tahun depan selewat-lewatnya pada suku pertengahan tahun depan. So dalam cadangan pindaan kali ini agak banyak dan yang menjadi satu persoalan atau debate ataupun berapa orang kata apa query daripada orang berdaftar, kebanyakannya melibatkan kepada kategori pendaftaran dan skop praktis jurutera profesional. Lepas itu saya go through one by one lah. Komposisi engineer ni, ahli lembaga ni kita ada 17. So kita tahu ramai dah, kita dah rekod setakat ni lebih kurang 50 persatuan berkaitan dengan kejuruteraan di Malaysia, yang mana sekiranya semua persatuan ni kita wakilkan dalam ahli lembaga, dia jadi masalah. Takkanlah buat member ni sampai 50 orang. Jadi isu tu kita rasa bukan salah satu sebab untuk kita nak meramaikan ahli lembaga. Ahli lembaga ni sepatutnya terdiri dari mereka yang kuat prominent lah satunya. Kedua, mereka yang boleh memberi pendapat ataupun argument for the sake of our policy lah in term of regulating our engineer. So pada tahun untuk pindaan akan datang ni kita mencadangkan penambahan lagi 2 lah daripada 17 supaya bolehlah kita dapatkan wakil daripada kategori-kategori baru yang kita nak introduce pada pindaan akan datang. So kategori yang mungkin banyak dibincang pada lebih setahun lebih juga. Dengan pendaftaran sedia ada ni kita ada 7, dan untuk akan datang kita ada pendaftaran baru bagi syarikat. Kita panggil syarikat penyedia perkhidmatan perunding ataupun dalam bahasa Inggerisnya Engineering ESP, Service Provider, Engineering Service Provider, yang mana ada similarity dengan ECP, tetapi dia mengikat kepada orang ataupun director yang set up di syarikat ECP ni, iaitu jurutera profesional yang buat masa ni tidak dibenarkan untuk membuka syarikat consultant firm. Dengan adanya syarikat penyedia perkhidmatan perunding, mereka boleh membuka syarikat ni oleh jurutera profesional, teknologi kejuruteraan profesional ataupun profesional engineering technologies dan juga profesional building surveyor. So yang profesional ni kita rasa ada keperluan untuk kita benarkan mereka menjalankan perniagaan bisnes, sebab kita lihat dari segi angle lain nanti saya terangkan dari segi strategic plan BM yang akan datang ni, yang kita nak promote jurutera yang jurutera profesional ke yang professional level ni supaya mereka can be more innovative, mereka boleh berdaya saing, mereka boleh have their own way of doing business, so that creativity ni boleh improve kita punya negara productivity. Productivity tu yang kita rasa mungkin boleh disalurkan melalui syarikat penyedia perkhidmatan perunding lah. Okay. Dan kita ada of course teknologi kejuruteraan. Kita nak perkenalkan teknologi profesional, teknologi kejuruteraan profesional. So laluan khas lah buat masa ni kepada teknologi kejuruteraan supaya mereka tidak ada keperluan lah ataupun option untuk memilih tidak menjadi seorang jurutera profesional tapi menjadi seorang teknologi kejuruteraan profesional. Dan kita ada permisan tapak ni buat masa ni diperlukan dalam UBBN, Uniform Building Bylaw, dan kami rasa ada keperluan untuk kita introduce penolong jurutera satu je. Permisan tapak yang terdaftar buat masa ni adalah yang memerlukan renewal every 3 years CPD. So it's more like macam orang yang bertauliah lah, lebih kurang lah macam level certificate. Jadi penolong jurutera ni kita nak entry level bukan permisan tapak ni. Permisan tapak ni dah kita consider yang dah pass through so called the experience level lah. So penolong jurutera ni level entry level yang kita akan tetapkan prasyaratnya daripada orang yang mempunyai kelaikan diploma kejuruteraan. Dan bila mereka dah jadi jurutera profesional, penolong jurutera, kita juga nak introduce penolong jurutera bertauliah, iaitu laluan bagi penolong jurutera yang entry level ni yang bukan dalam bidang construction.
Nanti saya akan terangkan daripada bentuk carta mungkin lagi mudah untuk faham. Dan juga kita ada pendaftaran satu lagi, orang berdaftar sementara. Ini bagi kumpulan pakar khusus bagi warga negara asing. Walaupun tak dinafikan dalam Akta 138 sekarang ni, tidak ada restriction on citizenship. Maksudnya mana-mana warga negara boleh berdaftar dengan lembaga. Kita tidak ada sekatan. Tetapi bila kita lihat mereka cuba berdaftar, tak boleh pula. Maksudnya kita ada our own set of quality assurance. For example, degree yang kita accredit, degree yang kita iktiraf kan. Jadi mereka datang daripada negara-negara yang bukan, contoh daripada Washington Accord, contohnya datang daripada Afrika, datang daripada Uganda, daripada Egypt, daripada Sudan. Jadi bila Itali ke, for example Europe dia ada masalah nak daftar dengan lembaga kan. Jadi tapi mereka penting untuk dalam ekosistem kita. For example, tuan-tuan perempuan beli mesin from Amsterdam. Mesin tu nak pasang kat Malaysia perlukan orang engineer dia kan untuk datang buat pemasangan. Tapi dia nak pasang kat Malaysia, kita put restriction. Oh, you nak perform the engineer services, you kena daftar. Dah tak daftar, dan macam mana dia nak masuk? Satulah. Keduanya, dari segi negara-negara ASEAN, kita pun consider bawah ASEAN countries, yang mana kita ada satu MRA, kita panggil Mutual Recognition Arrangement, antara 10 negara ni, dari segi promoting mobility, yang tuan-tuan perempuan tahulah, ACPE kan, Asal Chartered Professional Engineer. Certain country ni dia punya qualification bukan dalam Washington Accord. Jadi mereka ni nak bekerja di Malaysia, ada kesekatan pula daripada atas kita tidak membenarkan. So dengan adanya pendaftaran baru sementara ni, these people is allowed lah untuk Malaysia dapatkan expertise dari mereka kan, untuk kita gunakan sebagai teknik transfer di Malaysia lah. Dan kita ada pendaftaran profession baru juruhukum bangunan dan tidak lagi asing. Buat masa ni juruhukum bangunan tidak dikawasi oleh mana-mana badan profesional. Dia telah wujud lebih lama, dan sebenarnya profession ni telah beberapa kali berbincang dengan lembaga sebelum 2015. Kalau diikutkan timeline dia, mereka plan untuk berdaftar di bawah lembaga ni masa pindaan tahun 2015. Tetapi pada masa tu masih lagi dinon dia pun kejap nak, kejap tak nak kan. So dia miss the boat. So bagi BM, kami tak boleh tunggu, kami proceed dengan pindaan tahun 2015 lah. So bila nak pindah baru ni so dia masuk balik. Dia bertanyalah kan, untuk dimasukkan balik dalam akta ni. Tujuan pertama mereka untuk mempunyai akta sendiri, tetapi malangnya bila dibincang bersama dengan Peguam Negara, justifikasi untuk membezakan kerja mereka dengan engineer arkitek ni tidak dapat ada perbezaan. Maksud dia tak ada pekerjaan yang khusus lah. Maksud dia kerja dia adalah kerja yang dah ada dalam akta-akta lain. Jadi bila berbincang antara 3 board ni, didapati kerja dia berat banyak kepada engineering, sedikit arkitek dan sedikit lagi quantity surveyor. So on that note, 3 lembaga bersetujulah juruhukum bangunan ni diletak di bawah Akta 138. So jadi ramai lagi kenapa kita panggil juruhukum bangunan, tak panggil jurutera bangunan. So benda ni long story, to cut short, benda ni adalah untuk governance dan this profession pula makin agak mendapat perhatian orang awam di kalangan orang awam bagi kerja-kerja perkhidmatan post construction especially bangunan yang telah siap, bangunan yang dan dia beli daripada pemaju sebelum diserahkan kunci whatever defect list pun, these people normally will offer their service lah, mengeluarkan senaran defect semua ni. Masalahnya kan ni ramai yang mengaku mereka ni ada kelayakan, mempunyai pengalaman. Jadi dengan kita daftar these people, secara tak langsung ni orang yang tak ada qualification tidaklah boleh menjalankan perkhidmatan tersebut. So kita nak kawal juga dari segi kualiti supaya orang awam pun tak tertipu dengan perkhidmatan mereka yang tidak berkelayakan ni.
Dan lepas daftar jurukau bangunan, of course kena ada laluan profesional bagi mereka. So kita introduce professional building surveyor. So ini adalah kalau nak dari segi perbezaan lah sedada dengan datang. Sedada ni ada tu 7, sekarang tambah lagi 7, ada 14. So bagi saya ni agak mencabar lah, bukan membebankan, mencabar lah kan. Ada lagi sekarang dah 7, jadi 14 pendaftaran baru akan datang dari lembaga. So bit challenging dari pergi lembaga, ada 7 tu of course kita akan cuba perkemaskan dari segi pendaftaran lah secara online tu supaya tidak boleh hiccup and so on. Infrastruktur dari segi manpower pun perlu lembaga kena look forward lah how to accommodate the numbers of new registration pada akan datang. So moving forward, macam in summary lah, in a nutshell ni, entry level ni pendaftaran kemasukan yang secara entry level basic. Kita ada jurutera, jurutera siswazah. So jurutera siswazah pun kita akan pindah pada akan datang tak ada jurutera siswazah, hanya jurutera saja. Perkataan siswazah tu akan digugurkan. Walau bagaimanapun kita bergantung pada Pegawai Negara lah kalau ada setuju lah. Sebab kita rasa macam jurutera siswazah ni kita untuk jurutera kita namakan jurutera siswazah. Tapi bagi teknologi kejuruteraan kita tak cakap teknologi kejuruteraan bersiswazah kan. So tak ada konsistensi kat situ. Jadi nak to make it fair, kita drop lah perkataan siswazah tu jadi engineer teknologis, dan pendaftaran baru yang kita nak introduce assistant engineer sebagai entry level dan building surveyor entry level. So kerja bagi engineer dan teknologis tak ada beza, sama. Whereby in the act to mention they can take up employment, boleh mengambil pekerjaan to carry out professional engineering services. Bagi as engineer, kita tahulah level dia punya education knowledge dia adalah daripada knowledge profile plus dengan skill. Jadi as engineer ni dia berbeza dengan technician. So dari sini kita nak elakkan confusion dengan MBOT lah. MBOT tu technician level skill. Skill based certificate, SKM level 1, 2, 3, 4, welding certificate, dia skill. Tapi bila as engineer diploma lain, daripada knowledge profile dia theoretical pun ada, skill ada. Jadi bila dua-dua dia ada, dia ada the important group yang boleh membantu jurutera dari segi supervision lah. So dia tahu skill-skill, dia tahu juga knowledge. So they will be the right middle person yang boleh membantu jurutera lah untuk ketika kejuruteraan. That's why kita letak dia punya scope tu mengambil pekerjaan, bantu jurutera, teknologi kejuruteraan dan juga building surveyor dalam kerja dalam engineering work. Building surveyor sama lebih kurang macam engineer, take up employment, carry up, perform building surveying services. So perkataannya agak berbeza. Ruang lingkup dia building surveying services which is subset under engineering services. Dia adalah subset ataupun sebahagian daripada professional services. Professional services ni yang besar. Building surveying services adalah part of the professional services. Saya tak langsung nak menggambarkan engineer teknologis boleh buat kerja building surveyor, tetapi building surveyor tidak boleh buat kerja engineer teknologis ataupun buat kerja engineer. Itu kena clear. And temporary work ni masa saya cakap tadi, kita ada put dia punya so-called scope ni, of course take up employment, tapi ada period of time kita benarkan. And of course ada qualification yang kita akan detail out lah. Apakah betul-betul qualification yang kita recognize untuk mereka practice di Malaysia. Sebab kita nak pasti juga mereka yang nak jalankan kerja kejuruteraan di Malaysia ni, those people dah been recognized, certified lah, validate by their own country, mengatakan dia ni memang engineer, dia ni memang engineer assistant engineer ataupun supervisor yang ada knowledge kejuruteraan lah. Kita tak nak nanti yang masuk Malaysia tu forklift driver, itu kita selalu dengar lah kan. Tak, kita akan control. Okay, you come in here as in Malaysia as an engineer, nak tengok. Kita tak adalah berlaku kes-kes yang kita dapat aduan expatriate datang Malaysia, declare dekat tu sebagai jurutera, dalam kerja macam kerja-kerja teknikal lah, kerja-kerja draftman lah je buat kerja kan. So itu kita nak so-called regulate lah dari segi resource
from foreign countries. Yang professional pula going forward, engineer ni dia ada pathway to become professional engineer, yang mana dalam pindaan baru kita akan tambah perkataan carry on business. Macam saya cakap tadi lah, PE pun lepas ni boleh membuat perniagaan. Role pula kita dah panjangkan. Dulu dia hanya boleh buat submit drawing dengan plan related to the product ataupun equipment atau plant. So tak langsung tu agak narrow lah. Dia hanya boleh submit plan dengan drawing saja. Survey tak boleh, report tak boleh, study tak boleh. Jadi susah kan. Contohlah dia buat testing dia nak buat report tu tak boleh. So bila kita lihat mungkin ada sebab untuk kita review balik pindaan ni, kita beri balik kuasa kepada PE, boleh submit semua, survey ke, report ke, proposal ke, study ke, even drawing tu memang dah diberi dahulu lah, to anyone or any authority as prescribed by the board. So dekat sini kami kena letak differentiation between PE dengan PPC sebenarnya. Sebab PPC ada dia punya own traits. Examination pun kita set based on the authority requirement. Sebab authority ni satu lagi knowledge profile yang PE kena tahu. You ought to know. Kalau PE ni kita test you based on what you know. Tapi PPC based on you supposed to know. Contoh, you kena tahu contract law, you kena tahu Environment Quality Act, you kena tahu Uniform Building Bylaw, you kena tahu Bomber Act, you kena tahu macam-macam Euro Code semua ni kan, yang mungkin not been taught dekat universiti kan. So different on so-called kata apa, knowledge profile yang kena ada lah. So on that note, kita ada letak satu restriction lah. Mungkin PE ni hanya boleh buat submission sekiranya ada keperluan daripada authority, pihak berkuasa. Kalau pihak berkuasa tak ada keperluan, tak adalah keperluan nak submit kan. Keduanya, dia tidak boleh buat kerja-kerja design work related dengan CCC, Certificate of Completion and Compliance, bawah Uniform Building Bylaw, Street Drainage Building Act, iaitu memang kerja-kerja PPC, sebab kita test mereka pun based on knowledge sebab CCC, borang G1 sampai 21, semua-semua kita tanya. Ketiganya, kita tak beri juga PE ni do design related to infrastructure project. Infrastructure project macam besar-besar lah, buat airport ke, buat water dam ke kan, yang perlukan so-called detail requirement of different requirement by law lah. Dan keempat, mungkin temporary work pun kita tak benarkan. Dan juga independent checker untuk check PPC. Memang tak boleh lah, takkan PE nak check PPC-nya design kan. So PE tidak dibenarkan untuk memeriksa PPC punya design lah. PPC sama dia boleh. So kita ada limitation. But anyhow, this is the big different ataupun changes yang kita beri kepada PE untuk akan datang. Dan bagi PE ni, mereka bolehlah set up their own ESP. PPC pun boleh, tapi PPC ni of course ada juga tanya saya, saya PPC saya nak buka ESP boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan. Tinggal kalau dia buat ESP ni agak narrow lah kerja dia kan. So if you open ECP, ECP boleh buat kerja ESP. ESP tak boleh buat kerja ECP. Macam faham ECP ni the big domain, ESP ni ada sub bawah ECP punya scope. Bagi in this manner, kita mungkin akan allow banyak PE lagi, especially for non-construction lah, dalam oil and gas especially kan. These people somehow banyak complain kepada lembaga, mereka tak boleh nak buat business related to oil and gas because of the requirement you must be PPC kan. Tapi bila datang ambil exam kat BM, ambil exam mechanical, tak ada pula soalan oil and gas. Soalan berkenaan dengan air condition, water, firefighting kan. Dia mana yang related to oil and gas, tak ada. Rupanya memang kita tak fokus on oil and gas. Exam PCE mechanical fokus more on construction. Jadi so kita nak allow mereka to have their own ECSP supaya mereka boleh build up their own business. Contohlah dia nak buat improvement for power plant ataupun oil refinery kan. So dia adalah pakar, dia boleh improve efficiency kan, can do cost saving and so on kan. So tak perlulah ESP, ACP. ESP can do that work because it's specialized on that particular product ataupun equipment
Bagi sekiranya mereka minta ECP buat, ECP pula ada masalah sebab benda tu may not be their bread and butter lah, sebab dia more on construction punya industri, not per se equipment specialized product. So ESP ni kita nampak satu lagi industri dan construction yang mungkin untapped, yang mungkin kita boleh promote through innovation. People will create their own product and their own innovation, so that benda ni kita nak cuba promote supaya Malaysia ni boleh turn around from negara pengguna teknologi kepada negara pengeluar teknologi. So engineer being trained, being groomed to create things. So maybe this is the best platform untuk mereka guna untuk mencabarkan lagi dia punya so-called innovation. Itu hasrat lembaga lah. Hopefully benda ni tercapai lah. Okay. And bagi engineering technologies, of course kita akan perkenalkan professional engineering technologies yang saya kata tadi, juga dibenarkan juga membuat bisnes, carry on business. Dari role dia agak berbeza sikit. Role dia macam role PE yang dahulu. Role PE dulu kita bawa kepada PET, masuk dia submit plan, survey, scheme ni, tapi related to the modification, improvement, upgrading of an equipment, plant or specialized product. Ayat dia, keyword dia modification or improvement or upgrading. Maksudnya benda tu dah ada, yang membuat tu engineer. Bila dah commission, dah jalan, dah operation, engineer teknologi akan masuk. Dia orang akan specialize dari segi modification, sebab dia tak perlu lagi create from scratch, dia tak perlu lagi go on the basic principle. Dia more broadly define punya ini principle yang untuk the so-called improvement. So ini kita nampak, sebab nanti saya tunjukkan spektrum ini teknologi kat mana. Memang kenalah dengan role yang kita nak introduce ni, which can also be done by PE. Bukan saja PE tak boleh buat, boleh buat, tapi PE mungkin ada agak sedikit kekurangan dari segi exposure, dari segi dia punya knowledge profile mungkin berbeza dengan PET. Tapi over the time PE boleh dapatkan this so-called experience for him to carry out kerja-kerja yang dibuat oleh PET pada akan datang. So PET pun boleh buat dia punya own ESP, dan of course building surveyor ni pun kita benarkan mereka buka dia own firm juga. Buat masa ni memang dia dah banyak firm dah kat luar ni kan, dah even daftar dengan MOF pun untuk buat kerja-kerja building surveyor. Dan juga penjawatan awam pun memang dah ada building surveyor di bawah skim J. Jadi benda ni kita nak cuba perkemaskan, make it legal supaya will be recognized under the act, and kita boleh regulate mereka, to make sure dia tak adalah sebarangan menjalankan khidmat kejuruteraan ni atau building surveying ni kepada orang awam tanpa mempunyai kualiti yang kita tetapkan. Okay, ni dia punya, another group is as an engineer. Macam saya kata tadi, is a entry level as an engineer, dan mereka ada option, dia punya profession pathway lah, quote and quote. They can either become inspector of work related to the construction industry lah. Construction industry ni yang clearly mentioned dalam Uniform Building Bylaw, Australian Building Act, which is our current act, dah mention dia punya definasi. But sekiranya dia nak go, dia ada way around, bukannya dalam construction industry, they may opt to be registered as certified estate engineer. So estate engineer ni bukan benda yang lama, dah ada penjawatan di kerajaan sebagai penolong jurutera. Dan kami rasa mereka ni since dia punya minimum qualification dari diploma, so that's why the position tu it's not technician level, it's slightly higher between technician and so engineer. So as engineer ni should be regulated lah by the law lah, to make sure that apa-apa kerja supervision dibantu jurutera adalah some liability di sini untuk kita kawal selia mereka. So bagi certified engineer ni ada similarity dengan inspector of work, assist the professional registered person dalam kerja-kerja managing, analysing, designing according to the standard practice or well-defined activities. So ini pun kita define menggunakan definasi yang dikeluarkan oleh International Engineering Alliances. So cara generalnya negara-negara luar negara pun mempunyai definisi yang sama lah bagi mereka yang mempunyai
diploma kejuruteraan lah. Alright. Okay, so sekali lagi saya nak terangkan engineer ni our current registration, lepas tu become PE, lepas PE jadi PPC. Tuan Engineer Romel, Ya, rekam. Boleh tak tolong tekan hide tu dekat tekan hide. Dia cover. Terima kasih. Okay. Tak maaf. Okay. Engineer boleh jadi PE, PE boleh jadi PPC, lepas PPC boleh jadi accredited checker. Ini yang sebenarnya lah. Kebanyakan kita buat briefing sampai PPC stop. Sebenarnya ada satu lagi profession panggil accredited checker lah. Bagi mereka yang berkelayakan boleh berdaftar sebagai accredited checker. Dan keduanya engineer technologist, yang kuning tu adalah pimpinan akan datang. Mereka boleh berdaftar sebagai professional engineer technologist. Bagi building surveyor, dia boleh daftar sebagai professional building surveyor. Dan bagi assistant engineer, dia ada option nak jadi inspector of work ataupun nak jadi certified assistant engineer. Ini adalah secara general lah supaya orang lebih faham pendaftaran entry level, mana pathway dia. So nak cross contohnya teknologi jadi PE ada kita benarkan, tapi itu adalah lawan yang kita akan terangkan pada masa akan datang lah. Dan bagi yang engineer ni, PE, PPC, exchequer kita panggil registered engineers. Dan bagi so-called PE, PPC, exchequer, PET, professional surveyor, dia call professional registered person. Dan juga the rest semua orang ni kita panggil orang berdaftar. Jadi mana-mana orang yang daftar dengan BM kita panggil orang berdaftar lah. Boleh juga panggil orang berdaftar. Tapi kalau dia tu adalah professional engineer, kita boleh panggil dia sebagai registered engineer atau professional registered person. So ini dalam ATA punya definasi lah. Okay. So ini adalah spektrum yang kita nak cuba terangkanlah seluas mungkin berkenaan jitera dengan teknologi kejuruteraan yang makin masih ramai lagi yang tak berapa faham dari segi definisi. Yang engineer ni of course dia punya education level ni dia banyak pada theoretical, akan 70%, 80% maybe theoretical. Balance tu more on theoretical, practical orientation, lab exercise so on lah. Tapi kalau teknologi dia ada wiran terbalik. That's why they are heavily required dekat area field site. Kerja-kerja dekat tapak, bukan dekat field site, contoh dekat production, commissioning, maintenance, buat assembly work, technical sale ni, dia ada banyak dekat like a knowledge dari segi practical orientation lah. Tapi kalau engineer ni theoretical, dia buat research, dia buat study, dia buat design, dia buat reka bentuk. Dan di Malaysia ni because Malaysia ni kita ni masih lagi nak segera reka bentuk high level, tak ada lagi buat roket kan. So maksud dia we do have innovation but maybe tak adalah high tech lah, high technology. So we do have a lot of people doing yang kat tengah-tengah ni. Production, operation, manufacturing. Ini adalah profession yang diperlukan di Malaysia yang agak besar keperluannya. Even oil and gas kan. Manufacturing, kita manufacturing pun bukan kita craft from zero, kita buat part of it part sebahagian daripada komponen-komponen tertentu untuk industri Jadi bila kata operation production manufacturing ni ataupun product testing ni, golongan yang engineer boleh buat kerja tu, engineer teknologi pun boleh buat kerja tu. Jadi ada majikan boleh pilih, engineer boleh, engineer teknologi boleh. Tapi kalaulah majikan tu perlukan orang yang craft from scratch nak buat IC design, then preferable kita mencadangkan majikan ambil lah jurutera kan. Jadi dia punya learning curve tu agak boleh dikurang lagi secepat mungkin lah kan. Sama juga bagi katalah majikan perlukan orang buat kerja maintenance, dah ambil lah engineer technologist compare pada engineer, sebab engineer ni dah habis expose untuk practical engineering work. Jadi learning curve pun dikurangkan lagi banyak. Sebab kita pun terima aduan-aduan lah mengatakan ramai jurutera kita ni yang tidak
mempunyai so-called quality ataupun orang kata apa, expectation yang berkenaan. Jadi saya rasa benda tu boleh kita perkemaskan dengan kita beri penerangan lah kepada majikan-majikan supaya mereka mengambil golongan yang tepat. Bukannya yalah, dia kadang-kadang majikan ni bukannya background engineering kan, daripada HR for example. Dia tengok ada kejuruterannya degree dia ambil. Padahal kat situ ada Bachelor of Engineering in Mechanical atau Bachelor of Engineering Technology Mechanical. Dia tak dapat membezakan kedua-dua bidang program kejuruteraan education ni lah. So ini adalah satu spektrum yang kita cuba perkenalkan balik supaya dapat dipahami oleh even engineer technician, engineer profession sama kita pun masih ramai yang kurang arif berkenaan dengan engineer teknologis dengan engineer. Nanti saya akan ada slide sikit saya tunjukkan dari segi academic content. Kalau tuan-tuan tengok academic content dia tak banyak beza. Tinggal cara olahan tu mungkin cara berbeza dari segi praktikal ataupun teoretikal. Ini buat masa ni profession pathway yang kita nak perkenalkan lah. Yang doktor-doktor ni akan datang lah. Sekiranya diluluskan dari parlimen, insyaAllah benda ni kita akan jadikan. The rest adalah our current policy pathway. Macam contoh daripada diploma kan, kita juga buat recognition substantially equivalent punya program. Contoh macam aircraft maintenance license kita pun rasa mereka pun layak juga berdaftar based on the benchmark yang kita buat dengan Washington Accord, Sydney Accord dan Dublin Accord. So pathway mereka yang diploma ni of course boleh daftar dengan BR sebagai assistant engineer pada akan datang buat basically inspector work. Dan sekiranya mereka memilih laluan untuk mendapat ijazah secara muda, they can go either become ambil bachelor engineering, become graduate engineer. Kalau jadi bachelor engineering teknologi jadi engineer teknologis lah. Tapi sekiranya engineer teknologis tu berminat nak jadi PE, nak jadi seorang PPC kan, contohlah nak jadi checker so they have to do bridging program. Bridging program ni in a way dia kena top up dia punya knowledge balik. Theoretical punya dia ada kekurangan. Bila kita buat benchmark ni, kekurangan tu dia kena top up supaya mereka sama equivalency dengan graduate engineer. Dan barulah dia boleh go through dia punya data pathway, pengalaman 3 tahun, ambil exam, jadi PE dan seterusnya PPC dan academic checker. Tapi laluan yang akan kita perkenalkan selepas pindaan, jika diluluskan oleh parlimen, ada dah laluan khas bagi engineer teknologi ni become PET, Professional Engineer Technologies tanpa perlu mereka go through bridging program. Okay. Ini yang prefix yang kita dah highlight juga dalam uniform public consultation bahawa MPC, Malaysia Productivity Corporation, of course PPC ni IR lah, belakangnya PC, veteran engineer. Buat masa ni memang tidak ada prefix gelaran sebelum nama, tapi selepas nama tu kita akan drop perkataan GRAD tu, tinggal ENG Permissive tapak masih tidak ada, tapi kita akan introduce suffix selepas nama IOW. Engineer teknologis kita akan bagi professional engineer teknologi, kita bagi title IR. Selepas nama PhTech sama macam professional engineer lah. So dekat sini ramai juruteraan profesional ni meluahkan hasrat tidak puas hati kan. Bagi mereka tak sama kan. Bagi juruteraan BM lah, kita mengiktiraf mereka ni sama because of mereka pun belajar 4 tahun sama dengan juruteraan siswazah. Keduanya dari segi we are complementing each other. Kita ni nak kata kita hebat tak juga, dia pun tak kata dia hebat tak juga. Dua-dua ni complementing each other. So dari segi ketiga kita tak nak cerita terlalu banyak title di Malaysia ni. BM ni terkenal IR, kita maintain title IR, dan dekat international pun recognize engineer teknologis ni adalah part of the engineering profession. So bila kita samakan dengan medical punya tu, kita bezakan lah dentist ke, cardiologist, radiologist ke, tak kira generalist ke, semua kita respect sebagai doktor DR lah. So why not kita tak samakan macam doktor juga, engineer we are the same.
We are professional, when we are professional, kita dah termata rata ada kondak-kondak yang kita kena ikut. Dari situlah is self-governance lah. Self-regulate, self-governance ni kita kena kawal diri kita as a engineer, as a professional technologist, professional engineer. Title tu is a license for you to practice independently, tapi masih lagi kita kawal, maksudnya mengikut tata cara ataupun tata kelola yang kita tetapkan. Dengan itulah kita merasakan tidak ada masalah ataupun kita introduce IR kepada teknologi kesejahteraan profesional. Bagi jurukaup bangunan, ini jurukaup bangunan profesional kita beri mereka BSR because of memang ini antara kata sepakat kami dengan mereka, kumpulan tersebut, untuk membezakan mereka dengan jutera, dia nak ada dia punya own term lah. Itu adalah title ataupun nama prefix dan selepas prefix ni sebelum nama, suffix selepas nama bagi pendaftaran dengan lembaga pada akan datang. And of course bagi IW ni kami rasakan ada satu cabaran lah, whereby dia punya validity ni for 3 years ni ramai IW terlepas pandang sebab 3 tahun bertulungan. Lupa nak renew dia punya sijil pendaftaran. So dengan pindaan baru ni kita akan samakan semua pendaftaran akan akhir pada 31 Disember. So dengan itu mudahlah mereka tahulah, tak tahu kena renew daripada every 3 years. Okay, satu lagi pindaan yang section 7A ni, ini bagi consultant firm, syarikat, pengarah syarikat ni perlu so-called melantiklah salah seorang pengarah mereka yang digunakan sebagai person in charge lah bagi syarikat. Okay. Skop praktis kesejahteraan saya dah terangkan tadi tu. Yang buat masa ni tidak membenarkan jurutera profesional menjalankan perniagaan. Yang B ni pula dahulu ni agak dero dia punya skop, sekarang ni kita bagi balik tahun sebelum 2015 kita pindah tu, kerja-kerja macam report, writing, survey and so forth tu kita benarkan balik, tapi ada sedikit restriction as prescribed by the board sajalah yang saya cakap tadi. Okay, tindakan disiplin ini straightforward lah. Ini untuk pelantikan oleh lembaga dan juga bagi menjatuhkan hukuman bagi mereka yang bankrupt. Hanya kita akan fokus bagi golongan profesional saja. Bagi yang entry level tu kita rasa tidak menasabahlah kita nak keluarkan pendaftaran disebabkan oleh bankrupt. So macam mana pula dia nak meneruskan kehidupan dia kan, nak bekerja kan susah, nak tak boleh. Jadi kita akan fokuskan kes-kes bankrupt hanya kepada golongan profesional saja, iaitu PE, PPC ataupun professional building surveyor. Kuasa penyiasatan penguasaan ini adalah benda yang never ending story. Selagi tak dipindah, jadi satu cabaran bagi lembaga lah untuk kita ambil tindakan pada mereka yang tidak berdaftar. So dengan kita memasukkan kuasa penyiasatan penguasaan ni, harapan kami bolehlah kita bawa kes-kes ni secara terus tanpa melalui laluan sedia sekarang ni, iaitu melalui aduan polis. Polis kena buat tangkapan, surat siasat, bawa kepada pendakwa raya, bawa kepada magistrate. Jadi benda tu panjang. Keduanya kita pun tahulah bahawa pihak berkuasa macam polis ada banyak kes-kes lain jenayah yang agak berat lagi lah. Mungkin faktor tersebutlah kita rasa ada keperluan untuk kita buat sendiri penyiasatan dan pengawasan sendirilah. Dan kita menggunakan pakai model akta daripada CIDB lah untuk kita masukkan dalam pindaan akta 138 pada akan datang. Lembaga rayuan ni adalah salah satu appeal board yang sudah ada. So, kita nak kurang, kita nak asingkan lah supaya kita ada satu lagi review board. Lembaga rayuan dan juga ni appeal board. Appeal board lain, review board berbeza. Jadi appeal board ni akan melihat dari segi kes-kes disiplinary, tapi kalau review board ni akan melihat dari segi kes-kes melibatkan pendaftaran, isu-isu peperiksaan ke akreditasinya, supaya agak lebih teratur lah. Sebab mungkin tuan-tuan perempuan semua tahulah yang lembaga rayuan ni
terdiri daripada chairman adalah High Court Judge, Hakim Mahkamah Tinggi, dan agak high level bagi dia untuk melihat proses-proses administratif lah untuk didengar. Jadi kita nak asingkan lembaga semakan ni melihat dari segi rayuan berkenaan dengan pendaftaran. Kenapa saya terdaftar, saya ijazah saya datang daripada Iran, kenapa tak boleh daftar kan? Jadi dia ada mean untuk dia buat appeal dari segi lembaga semakan. Walau bagaimanapun semakan ni pun, lembaga semakan ni akan merujuk kepada polisi ataupun peraturan sedia ada bukan dia melanggar apa-apa yang dah ada. And denda kesalahan menyalahi akta sebab kita last pindah tahun 2007 untuk kita increase. Rasa dulu sebelum 2007 lagi rendah, 1,000 ke 5,000 ringgit lah. Jadi tinggi kepada 50,000 ringgit. Sekarang ni bila nak pindah ni as a deterrent factor, faktor penghalang ni, kita increasekan kepada 100,000 sebab kita lihat juga arkitek memang dah 100,000 kan. Bukannya kita akan charge 100% 100,000 kan, but there's flexibility maximum 100,000 dan kita jatuh hukuman ni berdasarkan kepada dia punya liability. Okay, next saya sentuh sikit dengan pendaftaran so-called presentation ni. Ini peraturan lah. Peraturan kita ni mungkin tuan-tuan dah tahu pada tahun 2021 kita pernah pindah regulation ni. Untuk consultant firm boleh di share dia boleh be owned by anyone or even company. Dulu tak. Dulu share ni hanya boleh dimiliki taken 70% by PPC. Sekarang kita dah buka. Anyone boleh. Now kita nak rujuk balik. Kita dah buat pindaan. Schedule 3 ni berkenaan dengan keduanya di statement fee. Mungkin ramai tahulah agak nak membayar di statement fee ni agak mahal sikit. Jadi setelah mendengar keluhan ni, lembaga setujulah untuk review balik di statement fee. Ketiganya berkenaan PCE lah, PCSM yang sedia ada ni, bagi mereka yang nak buat receipt yang gagal satu part tu nak ambil sekali lagi tu adalah tidak adil untuk membayar 100% kan. Jadi that's why kita rasa ada keperluan untuk kita pindah lah. So regulation 31 ni bukan dengan ECP, taking over another ECP lah. Ini kes-kes banyak pada kes design and build project kan. ECP ni appointed by contractor. Lepas tu bila klien nak appoint ECP tu, contractor kata tak boleh. Sebab contractor ni appoint ECP tu. Apa-apa masalah tak boleh. Jadi ada isu kat sini, kita rasakan it's a become contractual, tapi nak mengelakkan klien ataupun public orang kata apa, terjerat lah dengan isu-isu legal ni, kita nak review balik regulation 31 lah, macam mana kita nak boleh projek continue tanpa membebankan orang awam. But the second issue pun kita nak jaga kepentingan jurutera-jurutera ni lah supaya mendapat keadilan lah dari segi pembayaran and so on. So untuk amendment ni akan datang, kita nak kurangkan lah proposal kita bagi mereka yang terlupa nak renew dalam masa setahun. Kita nak kurangkan daripada 1,270 jadi 470. Jadi ialah ramai kita dapati terlepas pandang, terlupa, sibuk dengan kerja kan. Kita punya renewal 31 Januari setiap tahun kan. Lepas tu dah consider kena bayar restatement fee kan. Jadi ada terlepas 1 hari, terlepas 1 minit, terlepas 5 minit kan. Sebab kita pakai sistem. So ada baiknya kita introduce kategori yang bawah setahun nak renew ni kita rendahkan. Tapi yang lebih setahun tu kena maintain current fee lah. So banyak beza dan paling banyak ketara bagi consultant firm. Kalau tuan-tuan tengok kan, consultant firm ni kalau dia nak restate 6,000 kena bayar kan. Kalau body corporate partnership 5,000. So prop pun RM5,300. So agak membebankan. Keduanya lah lepas COVID ni kita dapati banyak business not as usual struggling, nak balik go back to momentum tu agak susah, agak lambat. So kita agak empathy pasal berkenaan dengan perkara ni. Kita introduce lah propose restatement fee bagi kurang setahun ni agak rendah jika dibandingkan dengan atas fee sedia ada sekarang ni.
Lagi PCE, ialah macam saya cakap tadi, mana yang nak renew tu, bukan, nak resit mana yang gagal tu kita nak separuh lah. Jadi itu carangan kami untuk peraturan pada akan datang. So dia amendment bagi 31 tadi, maksud dia bagi kes ECP bawah design and build ni, payment previous kalau apa, engineer ECP to take over the work of the previous engineer or ECP in the same project provided, jadi kalau tak ada keperluan untuk release letter, payment the previous engineer dah settle, dah bayar habis, so tak ada hak lah first engineer tu nak hold so called letter release. Keduanya diberi kuasa pada LJM ni untuk decide sendiri untuk perlu ke tak perlu letter release. So kami yang akan decide sama ada letter tu diperlukan atau tidak. Ini yang kuasa yang kedua kita nak nyatakan dengan jelas lah SPC dalam peraturan akan datang. Next one akan datang, moving forward, BM juga macam tuan-tuan tahu, kita dalam fasa pindaan skala fee sebenarnya fasa akhir dah untuk digesekkan saja. So just nak recap lah, antara kita cadangan skala kadar bayaran ni kita nak jadikan dia PMIN saja, tak ada PMIN, PMAX, tak ada julat-julat dah. Dan kita punya skala fee adalah skala kadar bayaran yang minima. Dan kita ada pilihan kadar bayaran yang kita akan perkenalkan. So yang pertamanya, kita nak jadikan dia sebagai kadar bayaran minimum. Ini sama juga dengan arkitek, jurukubahan. BM ni zaman-zaman dululah, itu sebab dulu tu adalah history yang diterangkan oleh jawatankuasa yang terdahulu kan. Memang ada keperluan pada tahun tersebut. Tapi setelah hampir 20 tahun ni kami rasa ada keperluan kita review balik. Mungkin kita nak be konsisten dengan dua lagi badan berkanun lain, iaitu arkitek dengan QS. Kita jadikan dia minimum scale of fee. So keduanya kita nak lihat dari segi bebanan kos yang makin meningkat tu, apa kami buat, whatever PMIN ni jadi PMAX. Contohnya bagi projek 1 juta ni, dahulunya kita ada PMAX ni 6.8%, PMIN ni 6.3%. Sekarang ni pindaan yang kita akan buat, projek yang worth 1 million, kita jadikan minimum scale 6.8%. Yang PMIN dah tak ada lah. PMAX dulu jadi PMIN. Jadi secara langsung tu aras tu dah dinaikkan daripada dulu 6.3%, sekarang P minimum adalah 6.8%. So itu kita rasa adalah peratusan yang agak okey jika dilihat dengan kos-kos lain dari segi inflation rate and so on lah. Serta kata bolehlah kami bandingkan juga bukan kesetaraan, keseimbangan dengan arkitek dan QS. Kedua pindaan adalah meletakkan satu kadar bayaran secara minimum, tak ada julat lah, saya cakap tadi tu. So kita dah tak ada range lah. Kalau range ni klien akan of course pilih yang PMIN kan, tak pernah PMAX. Jaranglah orang nak bayar lebih daripada bayar paling rendah kan. Jadi nak mudah cara, kita lah PMIN lah, supaya jurutera-jurutera pun mendapat imbuhan yang kata apa, yang sepadan lah dengan your responsibility and your reliability. Yang ketiga ni kita perkenalkan juga pilihan kadar bayaran merujuk kepada kos keseluruhan bangunan. Yang tadi tu dia based on kalau tengok tadi tu dia cost of component of the work. Contohnya kita buat kerja satu projek tu, tuan hanya buat kerja mechanical je. So mechanical punya cost tu sebenarnya kita tengok based on skill fee ni. Bukannya overall cost of the project. Project may cost 1 billion. Tapi mechanical work only cost you only 1 million. Jauh 1 billion satu the whole project, termasuklah furniture lah, architecture lah semua kan. Tanah pun semua 1 billion, tapi kerja mechanical 1 juta je. Actually mungkin air condition contohlah kan. Jadi you punya based on reference by scale of fee ni ikut 1 million je cost of component. So ini scale of fee kita sedia sekarang ni. Dia bukan total overall project cost tapi untuk pindaan akan datang kita bagi option juga total building cost, semua cost. Ini bagi projek-projek kecil lah, contoh macam buat bangunan banglo 1 tingkat kan, 3 bilik kan, kos pun tak sampai pun 300,000 kan. So
mungkin nak pecah pada cost of component terlalu kecil, contohlah kan. So maybe kita boleh based on total building cost. So ini juga sama praktis yang dibuat oleh lembaga arkitek dan juga lembaga jurukuh bahan Malaysia. Jadi kita nak ada option yang sama dengan dia ada two boards lah. Kita introduce total building cost sebagai satu lagi pilihan kadar bayaran merujuk pada kos keseluruhan bangunan. Bukannya tadi kos komponen kerja. And seterusnya kita ini nak be inline dengan Uniform Building Bylaw lah. Berkenaan dengan site supervisory staff ni nak kita seragamkan dengan dalam ni. Dan juga kita perkenalkan BIM, Building Information Modeling dalam scale of fee kita juga, yang mana kita define apa tu BIM, dan juga BIM ni supposedly to be part of your cost. Tetapi ada question lah, kita ada BIM macam-macam level kan. So apa yang board dah define bagi LOD 300 dan ke bawah dah memang jadi automatic yours cost, yang tak perlu ada additional cost. Sekiranya klien perlukan LOD 500 contohnya, then you are able to ask for additional fee. Nak pakai apa? Bolehlah pakai man lah, cost multiplier salary tu kan, untuk additional fee yang you boleh charge kepada klien. Okay. Right. Saya dah go to the next one is plan strategic BM. Ini adalah in general lah our plan moving forward pada akan datang ni. Kita masih maintain lagi kita vision mission. Our trust kita basically adalah fokus because suka tak suka lembaga jutera Malaysia kita daftar jutera profession kejuruteraan lah. So mereka ni human, orang ni adalah talent, adalah soal talent, human resource. So bila kita dah register talent ni, adalah rasa keperluan dan mereka pada section 4 ni on the training education and so forth, kita rasa ada keperluan untuk kita have the pathway lah talent development. Contohnya daripada engineer become jutera professional. So this is what the talent development yang kita akan lihat lah. Macam saya cakap tadi kan, GE yang paling ramai mechanical, tapi bila PE paling ramai civil. So mana pergi mechanical tu kan. So maybe dia orang tak tahu there is a talent development yang sesuai untuk mereka walaupun non-construction. So this is what our future way atau hari tuju akan datang, to have this talent development and retention ni. Kalau boleh kita tak nak lah kerja dah 20 tahun berhenti jual nasi lemak ke F&B kan. Dia punya 20 years punya talent tu wasted, faham tak? Jadi kalau boleh nak retain dia skill dan knowledge ni to be used in the new generation kan, sebab itu salah satu kerugian lah bagi kita. You have the experience, what knowledge, tapi go wasted doing other non-engineering, which is kita rasa perlu kita ada satu development on retention. And kedua, regulatory empowerment enforcement. Of course, kita macam saya cakap, tujuan ATA ni register and regulate. And register tu on talent part, regulate ni kita kena juga looking at those angle how to improve further our regulatory empowerment enforcement. Ini berkaitan rapat juga dengan pimpinan ATA lah kalau berdua berjaya, dan of course kita akan lihat lebih detail how we can enforce put empowerment on tata kelola ataupun authoritative punya power in the board function. Nombor 3, branding and recognition. Brand recognition ni adalah promotion lah, kita nak highlight bukan dengan BM ni we are empathy authority kita memang kita daftar, kita regulate, but we do also emphasize in term of quality, in term of environment punya requirement, ESG semua ni will be part of our so-called brand lah, to tell people. And of course recognition ni from time to time kita nak juga iconic from the engineers punya profession. Kita memang tahulah jurutera ni agak dari segi populariti ni agak makin lama makin kurang dengan pengambilan student di universiti pun berkurangan.
yang peminat dalam instant pun berkurangan. Jadi we want to bring back those old days, jadikan profesi kejuruteraan ini salah satu pilihan utama bagi pelajar-pelajar lah, supaya dapatlah kita ada jumlah resource yang cukup di Malaysia ni, with the skill, the right talent, expert, specialist, so that in a way boleh bantu membangunkan negara lah. Dan among other recognition ni, of course kita ada banyak-banyak anugerah lah kan, anugerah tokoh kejuruteraan negara, kejuruteraan tokoh muda, kejuruteraan safety pun kita ada. So kita akan mungkin perkenalkan lagi beberapa pengiktirafan supaya orang public dapat lihat profesi kejuruteraan ni ada banyak juga dari segi impact kepada public, orang ramai yang BM ni sebagai authority body ni boleh dilihat sebagai badan yang mengiktiraf mereka kan, sebab kerja lah terkenal tapi tak ada platform untuk mereka diketengahkan. And of course trust nombor 5 innovation ni macam saya cakap tadi tu, transforming engineering for technological readiness, daripada negara pengguna teknologi kepada negara pengeluar, pembuat teknologi kita ramai pakar, why not kita encourage engineer untuk be more advanced. Untuk construction memang tak nafilah kita dah boleh buat bina bangunan, pencakar langit tapi what about ada different so-called engineering industry macam marine, automotive one time kita very good, now kita kena encourage lagi aviation so benda-benda ni nak kena ada juga satu titik pushing factor lah. Hopefully dengan usaha ni mungkin kita boleh meramaikan lagi jurutera-jurutera yang juga boleh create their own innovation, inovatif, productivity apa-apa yang creativity, menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluar teknologi lah. So itu hasrat kami untuk kita jadikan profesi kejuruteraan ni sebagai satu profesi yang seksi balik lah. Jadi minat zaman-zaman dulu 80-an 70-an ni kata nak jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer kan. So let it be our engineer ni still lagi maintain as the kata apa, satu profession yang dianggap mulia dan juga memberi profession yang public have good respect, have high respect with the engineering profession. So ini antara yang saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan lah, Hala 7 BM. Of course kita akan ada banyak lagi platform pada akan datang untuk detail out highlighting what will be our plan ahead. Tapi without your assistance, without your cooperation, without your so-called good little ambassador kepada macam BM ni mungkin hasrat tak sampai lah. So we must be united, satu ni. Keduanya we must have a same vision mission lah. Kalau kita nak sama-sama mertabatkan profesi kejuruteraan dengan adanya inisiatif ni, mungkin one day tu, bukan one day lah, harapan kita of course kita nak meningkat lagi pendapatan ke profesi kejuruteraan kan. Tapi tidak boleh dengan cara kita buat bising, kita bising, kita berfikir pun tak ada guna, tapi kita ada plan how to improve our so-called quality of life lah, quality of our profession for example kan, supaya profession martabat engineering dapat dilihat lebih tinggi So itu hasrat daripada kami. InsyaAllah with that kind like way forward ni, diharapkan dia dapat memberi banyak manfaat pada kita semua lah. So ini antara saya tengoklah engineering teknologi yang ramai meremeh-remeh membezakan Kalau tengok BTech belah kiri, engineer belah kanan, dua-dua kalau tengok ini first year lah, first sem dia kan, memang matematik ada belajar, AutoCAD pun ada belajar. Second sem belajar juga electrical, material science, material engineering belajar, calculus belajar, static pun dia belajar. Kalau BTech pun dia belajar engineering mekanik design proses, manufacturing teknologi, circuit. Dan kalau macam engineer dia belajar, of course lah kita ada fundamental thermodynamic kan. So dia pun ada juga belajar fluid mechanics, computer program, fundamental material science. Dia banyak benda yang orang kata related to practical orientation strength of material, dia belajar juga. First semester ETEC belajar juga thermal science, machine component design,
finite element, engineering materials. Kalau kita engineer biasalah kita kena belajar thermodynamic kan, sampai 2 subjek. Solid mechanics, fluid mechanics kan. So BTEC belajar juga machine mechanism design, hydraulic system, sheet metal forming kan, metrology. So ada yang kita engineer belajar yang dia belajar juga, ada yang dia orang focus more on practical orientation, which is engineer banyak pada theoretical So apa lagi dia belajar, applied science, heat transfer, thermal management, vibration noise. Ni sama juga, engineer pun belajar noise and vibration. Ada similarity kan. Ni untuk ni industry training. Semester ada belajar quality engineering. Kalau engineer ni belajar banyak yang related to automation, robotic So then kalau dia punya elective banyak kesamaan, tak kira engineer ke engineer teknologi tu, bila elective ni banyak pada industri punya requirement industri nak tahu pasal design metal sheet, engineer belajar. BTEC pula belajar juga CNC kan. So di CNC ni banyak hands-on kan, dia nak buat programming, nak buat macam dulu PLC semua kan. More or less they are towards hands-on, productivity, productionnya part, commissioning part Bahkan engineering banyak pada design bersih lah, dari segi how to solve complex engineering problem finite element analysis, dia kena ada advanced knowledge and so on So apa saya nak cakap di sini, kedua-dua ni adalah profession yang complement each other tau. Bukan nak kata ni hebat tak, dua-dua ni ada hebat, dua-dua ni mempunyai satu skill yang niche masing-masing, which we both require dua-duanya kepakaran lah untuk make the organisation tu successful lah, especially dalam engineering punya ni So saya rasa ni saja. Ya. Arkam, minta maaf. Yang ni BTEC atau BNTEC tadi? Engineer BNTEC, sorry. Minta maaf. BNTEC. Allah. BNTEC. Okay. Terima kasih, Doktor. BNTEC. Okay, sorry. Terima kasih. Sebab apa, kadang ramai yang tanya kan. Kenapa semua tu BTEC tu? Ya, semua BNTEC. Yang daripada page 65 tu kan? 65 tu. Nanti saya betulkan balik lah. Betul. Okay, so mungkin setakat ni Scott saya punya pembentangan. Mungkin saya boleh buka pada Q&A lah. Setakat mana saya boleh. Terima kasih IR Muhammad Nur Amil dengan perkongsian yang sangat padat, dan kita menerima banyak soalan di message daripada grup pun ada. Mungkin saya terpaksa filter jugalah soalan-soalan ni. Okey, mungkin salah satu soalan ni berkaitan dengan tadi diterangkan berkaitan Bachelor Engineering Technologies dan juga Engineering. Okey. Yeah. So apa yang Muhammad Amil tunjukkan tadi itu comparison dari segi silibus yang diajar di universiti, tapi setakat mana dia punya kedalaman antara Bachelor Engineering dengan Engineering. Sebab Bachelor Engineering Technologies ni dia lebih kepada hands-on, maknanya dia punya 60% course tu more kepada hands-on, teori dia 40%. While engineering ni dia terbalik lah pula kan, dia punya teori dia lebih. Tapi okey, soalan kat sini mungkin bagaimana BM melihat lambakan jurutera di pasaran yang tidak memenuhi kriteria. Maksudnya mereka ni kadang-kadang bukan akreditasi daripada BM ataupun Malaysia punya accreditation, tetapi di industri mereka diterima sebagai jurutera kan. Dan ada juga yang engineering technologies yang tidak berdaftar, ada juga yang jurutera pun tidak berdaftar dengan BM tapi mereka apply
sebagai jurutera di industri. Jadi bagaimana peranan BM dalam membuat macam enforcement bagi pembersih, kita kata macam membersihkan ataupun menggalakkan jurutera-jurutera untuk berdaftar dengan BM sebelum mereka bekerja sebagai jurutera di mana-mana bidang. Okey, terima kasih Tuan. Pertamanya BM ni of course walaupun kita ada kuasa untuk jatuhkan hukuman, bawa kepada Magistrate Mahkamah untuk dihukum dan so on, tapi kami rasa adalah lebih baik sebab kita tahu proses kejuruteraan ni satu kata kejuruteraan proses kerjaya yang kata honors honor yang bagus. Kita rasa ada keperluan kita sampaikan dulu maksud dalam akta legal requirement lah. Dan that's why for the last 1 or 2 years ni, 2 years lah saya kata, BM dah banyak buat program outreach. Outreach ni kita fokuskan pada company-company besar. Macam tahun ni kita banyak pada aviation, kita pergi Aerot, kita pergi Naiko, kita pergi juga lepas ni dengan ASEAN Digital untuk kita bincangkan dengan keperluan pendaftaran. Di samping tu macam otomotif, kita pergilah pengeluar kenderaan yang besar di Malaysia kan, supaya dalam masa outreach tu kita panggil pihak-pihak berkepentingan terutamanya HR, human resource jadi bila kami terang tu, bila barulah mereka perasan rupanya ada satu legal requirement, keperluan undang-undang bagi mereka yang nak menjalankan engineering services kena daftar. Jadi bila kami buat outreach ni memang nampak kesannya drastik. Keesokannya kebanyakan kita jadikannya satu kriteria utama. Nak bekerja lepas ni, pengambilan pekerjaan kena daftar dengan lembaga. Itu satu pencapaian besar bagi saya lah. Tinggal masalahnya nak pergi outreach ni agak sukar because syarikat beribu-ribu kat luar kan. Lembaga ni satu. Yang tukar cakap tak muka saya, muka beberapa orang. Jadi mungkin kita akan buat approach lain pula dari segi social media lepas ni. Yang mana board bersetuju nak buat podcast, nak buat Instagram kami dah ada. Channel-channel tertentu supaya outreach tu lebih lagi besar, supaya orang awam tahu dan juga mereka tahu akan keperluan pendaftaran lah. Itu satu, dan harapan juga bila hanya orang berdaftar saja boleh bekerja dengan syarikat mereka. Keduanya kita nak juga menceritakan pada majikan macam saya kata tadi lah, ada banyak mismatch ni memang bukan sahaja lembaga yang highlight, even Talent Corp pun highlight banyak berlaku mismatch di Malaysia ni. Jawatan tu hanya untuk jawatan technician tapi dia ambil oleh jurutera contohnya kan. Yang kerja teknologi dia buat oleh jurutera. Kerja jurutera dia ambil teknologi. Jadi benda ni bila ada mismatch, masa itulah majikan-majikan ni akan memberi satu gambaran bahawa kita punya graduan ni tak boleh buat kerja, kualiti tak ada kan. Jadi benda ni yang kami rasa bukan salah pihak HM mengeluarkan graduan, tapi mungkin dari segi miscommunication. Banyak miscommunication yang kami cuba nak bridge that gap. Sekali gapnya agak besar, tapi dengan kita buat perjumpaan dengan agensi kerajaan, kami berjumpa dengan Maida contohnya kan, buat penerangan, barulah mereka nampak rupanya memang ada profesi khusus bagi keperluan industri. Mungkin industri pula tak tahu kan, yang industri daripada luar negara datang ke Malaysia buat FDI, dia pun mengharapkan ialah secara general ini adalah keperluan mereka jurutera, tapi mungkin sebenarnya nak adalah technician level contohnya kan. So buat masa ni tuan, hasrat BM hanyalah banyak kepada buat awareness, penerangan dari segi daripada enforcement ni selepas pindah barulah kita akan buat enforcement. Tapi sebelum enforcement masih lagi kena buat penerangan lah, sebab kita tak nak menggunakan kuasa penguasaan yang besar ni untuk menakutkan orang, tapi kita prefer untuk buat soft approach supaya public semua faham dan semua dah clear. Bila kita enforce tidak ada lagi alasan saya tak tahu, saya terlupa. Itu kita nak elakkan untuk orang menggunakan alasan kata terlupa, tak tahu, tak pernah diberitahu tu sebagai alasan mereka tak patuhi undang-undang yang kita akan pindah akan datang lah. Saya bersetuju dengan pendapat tu. Jadi saya nampak dia punya senario dia, sekiranya enforcement yang kita tak jalankan, dia akan mengganggu ekosistem pergajian jurutera. Contoh
Contohnya macam diploma holder engineering diambil bekerja sebagai jurutera. Jadi kiranya benda tu berlaku, apa yang industri akan kata, dia kata kita ambil diploma, boleh jadi jurutera, dia boleh buat kerja jurutera, kita bagi gaji 1,500 saja. Dia boleh jadi sebagai jurutera. Jadi semua industri yang macam ni dia akan set dalam otak dia, okey, engineer gaji 1,500 pun dah okey lah. Sebab ni diploma dia boleh buat. Jadi dia tak dapat, bila tidak ada enforcement tu dia akan mengganggu sistem. Dan juga dari segi keselamatan lah, kan, contoh macam desain bangunan. Baru-baru ni pun kita banyak kes-kes yang jambatan kolap, bangunan kolap. Mungkin kemungkinan kita pun tak tahu. Mungkin disebabkan oleh dia tidak layak tapi dia diambil bekerja. Right. Jadi soalan seterusnya, satu soalan daripada Dukun Boiler. Saya mewakili pemegang lesen kompetensi sistem boiler engineer yang diiktiraf oleh DOSH. Syarat nak menduduki exam adalah minima degree in engineering dan wajib lulus exam bertulis dan oral interview oleh pihak DOSH. Mengikut New OSHA, kami juga boleh dikenakan penalti sehingga 100,000. Namun sehingga hari ini kami perlu melalui road yang sama macam graduate engineer untuk diiktiraf sebagai PE. Saya mencadangkan pihak BM mempertimbangkan untuk kami terus melalui road B. Mohon komen. Okey, itu boleh kita bincang dengan pihak DOSH. Dia macam ni tau. Ramai salah faham. Sebenarnya bagi mereka nak jalankan perkhidmatan kejuruteraan ni, dia kena berdaftar. Okay, bila berdaftar ni, adakah berdaftar dengan lembaga saya cukup ataupun kalau datang dengan DOSH je dah cukup? Dalam Akta BM ni, dia ada satu escape clause yang mana kira telah berdaftar dengan akta lain yang khusus, contoh macam boilerman kan, jadi kedatangan DOSH, dia ada akta sendiri kan? Itu membenarkan mereka menjalankan kerja di bawah akta tersebut. Ada recognition dekat situ lah. Bagi chargeman pun sama kan, mereka bukannya datang daripada diploma, tidak kan, dia datang terus ambil kursus, lepas dapat chargeman kan, tapi kerja dia kerja kejuruteraan. Soalan kenapa mereka tak daftar? Jawapan dia mereka berdaftar di bawah akta elektrik. Jadi apa nak cerita kan, orang yang menjalankan kerja kejuruteraan mesti orang berdaftar. Jadi kalau apa-apa berlaku kemalangan, mereka boleh disabitkan di bawah akta tersebut. Kalau dia tak daftar, dia tak being regulated. Jadi macam mana yang bertindakan kat tadi kan? Itu yang kita khawatir lah. Bagi mereka yang datang dengan mana-mana akta, contoh dengan DOSH ke, dengan ST ke, dia kena lalu satu tahap kata peperiksaan, validation, kelayakan untuk melayakkan mereka sebelum menjalankan kerja-kerja yang dibenarkan lah, sama ada chargeman ataupun boilerman. Habis menjawab soalan pada Dukun Boiler tadi kan, adakah dengan syarat kelayakan daripada DOSH tu, bawah OSHA Act tu, boleh dijadi seorang jurutera profesional? Saya tidak boleh kata ya atau tidak, tapi memang ada promotion dan boleh dibawa berbincang. Baik. Okey. Mungkin kita pun dah kesuntukkan masa. Kerana 11 pukul 11 kita akan adakan EGM. Sebenarnya sesi ni sangat banyak input yang kita dapat. Kemungkinan kita boleh menjemput lagi penceramah kita di podcast MAE untuk dapat lebih lagi engagement lah, pertanyaan daripada audiens. Baik. Saya rasa Dr. Hairi macam mana? Saya nak tanya soalan terakhir boleh tak daripada textbook ni? Okey. Dia berkaitan dengan berkaitan dengan ni lah, ada program yang di-accredit oleh MBOD, berdaftar dengan MBOD. Ni soalan daripada Muhammad Syafiq Syazwan. Adakah engineering teknologi yang berkedok daripada program yang tidak diakreditasi oleh TSC masih layak untuk daftar sebagai jurutera teknologi profesional IR dengan BEM? Adakah akreditasi dari MQA
dan diterima sebagai BEm Engineering Teknologi. Ya, kalau dia kredit oleh MQA, adakah dia masih diterima oleh BEm? Okey, Tuan. Nak jadi seorang nak daftar sebagai profesional engineer teknologis, dia kena jadi engineer teknologi dengan BEm. So nak daftar sebagai engineer teknologi dengan BEm, dia kena ada degree yang kita dah accredit bawah BEm. Tetapi BEm juga ada kenas program terdahulu sebelum 2018 yang di-accredit oleh MQA. Kita berasa boleh terima lagi sebab masa tu mungkin ETEC belum lagi ada buat akreditasi kan. Kita terima program-program sebelum 2018. Selepas 2018 kena melalui BEm oleh ETEC. Jadi soalan yang mana-mana engineering teknologi program, contoh adalah dekat Pantai Timur tu kan, belah Pahang tu dia ada buat program otomotif tapi engineering teknologi program tapi tidak melalui BEm. Syarikat automatik kami tidak boleh daftar mereka. Kecuali pihak universiti tu shift tukar kepada BEm sebagai accredited body lah. Bila dia tukar pada BEm, kita akan cuba lihat balik sama ada kohort terdahulu tu boleh tak diberi pengecualian. Ni belum lagi kami buat proses ni. Kami tunggu pada universiti. Kalau universiti tu go back to BEm, kita akan cuba tengoklah sama ada program terdahulu tu mencapai tak tahap yang kita nak. Kalau tidak, mungkin kita akan buat satu lagi pathway lain lah. Contoh mungkin ada examination lain ke assessment lain untuk kita setarakan dia lah kan. Maksud dia benda ni bukannya cast and stone, kami takkan terima selama-lamanya. Masih ada lagi ada ruang. Tapi you go back to the principle unit tersebut, kenalah pergi balik ke BEm. Walau program terdahulu dah pergi dengan MBOT, tapi mungkin ada baik untuk program yang akan datang ni minta by BEm supaya BEm boleh buat pre-assessment lah bagi kohort terdahulu dia berdaftar dengan lembaga kan. Buat masa tu jawapan saya lah Tuan. Minta maaf Okay, terima kasih. Rasa tu saja soalan saya. Saya tak dapat Dr. Riza. Okay, saya Muhammad Nur Amir. Satu lagi, cuma nak clarify kan. Contoh macam branch tadi kan, electrical. So di electrical tu, bawah electrical termasuk elektronik lah, communication. Tapi kalau dari segi, ini pengalaman saya lah, kalau kita tengok dari segi endorsement untuk PEPC ni, electrical ni kebanyakan dia memang inilah dia punya scope, job scope dia more kepada HV, high voltage. Tapi bila dia buat endorsement untuk yang elektronik, sedangkan elektronik ni more kepada low voltage dan sebenarnya banyak cabang-cabang dia. Contohnya macam communication, computer engineering, biomedical dekat hospital, semiconductor, AI, physical. So adakah BEm melihat ada ruang untuk electrical dengan elektronik ni dia macam split kan untuk lebih detail lagi? Sebab saya takut nanti macam kalau high voltage kan macam power, saya rasa dia taklah dalam sangat untuk lihat macam yang kecil ni. Macam yang kecil ni dia lebih detail lagi, macam contoh communication, telecommunication ni dia belajar more kepada narrow down kepada dia punya bidang kan. Jadi adakah dilihat bagi BEm electrical dengan elektronik ni dia split ataupun masih di bawah satu bumbu? Okay, dia go back to the principle self-regulating sebenarnya. Memang ada certain discussion nak split sebab macam tuan cakap betul, kami pun ada nampak that relevancy lah dari segi alasan tu. Tapi kali yang kedua ni kita lihat walaupun dia tu seorang electrical, dia tidak memberi kuasa pada dia untuk even endorse elektronik tau. Kalau dia tidak ada pendedahan, self-regulate kita panggil. Suku juga macam mechanical. Dia mechanical, dia tak ada kuasa, dia tak ada pengalaman untuk aerospace. Dia tak boleh endorse lah nak lepas kapal terbang tu, betul tak? Jadi, dia go back to principle. Kalau dia tak ada that knowledge skill, dia tidak boleh endorse. Tapi kalau dia ada that knowledge project skill, then dia boleh endorse. Itu kita punya pegangan. Bukan dia kata, whoever civil dia dapat lesen besar, dia boleh buat semua. Tak. No. Bagi board, of course you dapat lesen besar, tetapi you kena prove you have that knowledge. Kalau tak knowledge, kalau you endorse, kita dapatkan memang betul. Memang seumur hidup dia kerja memang buat power 500 kV kan. Bahkan PLC dia tak pernah buat programming contohnya kan. Memang kita akan sabitkan kesalahan sebab dia tidak ada that so-called experience lah. So maksudnya di consultant nanti akan ada job scope untuk elektronik lah.
professional engineer untuk elektronik. Jadi dia akan endorse contohnya macam contohlah macam construction dekat kilang. Jadi bila keseluruhan electrical tu mungkin kepada power lah. Tetapi bila elektronik ni more kepada telecommunication system dia, CCTV ke AI sistem dia, itu akan di-endorse oleh elektronik, PEPC, macam tu ke? Dia kalau macam katalah dia PPC elektronik, dia boleh endorse lah PPC on communication elektronik. So kita allow. Katalah PE lepas ni saya kata kan, PE dia benarkan buat consultant firm dia, ini service provider kan. So dia boleh buat berkaitan dengan telecommunication dia, elektronik punya part. Tak perlu sentuh pasal power dah. So you go back to the principle dia punya knowledge dengan skill lah. Macam kita jadi PE kan, kita tengok pada 3 perkara. Knowledge, skill, attitude. Kalau dia tak ada that skill tapi knowledge ada, dia tak boleh consider sebagai profesional juga. So dia complement each other. Okay, terima kasih Ayah Muhammad Nur Amil. Saya rasa itu saja daripada kita pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan berhubung lagi dengan Ayah Muhammad Nur Amil untuk sesi di platform MAE seterusnya. Okay, terima kasih di atas perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.